sejak minyak naik ni, ramai yang consider nak beli EV sebab nak jimat. Betul ke boleh jimat? Okay, jom. Ini pengalaman aku sendiri bila pakai kereta EV ni. So, nombor satu daripada segi minyak lah. Kalau dulu aku pakai kereta Santa Fe, yang ni pakai diesel tau. So, dia punya kos minyak aku lebih kurang dalam RM500 ke RM600 sebulan. Dan kalau aku ada pergi outstation, balik kampung ke apa, boleh cecah sampai RM800 sebulan. Tapi kalau pakai kereta EV ni korang, paling mahal pun dia punya charge kereta mungkin dalam RM120 ke RM150 je sebulan. Ambil lagi satu, bila pakai Tesla ni, dia tak ada service interval macam pakai kereta EV yang lain. Setiap 3,000, 5,000 kena pergi dekat service center. Tesla tak payah. Hari tu kau ambil kereta, mungkin hari tu hari terakhir kau pergi jumpa dekat service center. Okay, so lepas tu kau boleh tukar sendiri dia semua benda ni. Contohnya tukar wiper, buat tayar rotation, okay, tukar cabin filter, semuanya korang boleh buat sendiri dan lagi jimat gila. So korang rasa macam mana? Yang mana dah pakai EV tu, cuba korang komen pula berapa penyimatan yang korang dapat dalam masa sebulan bila tukar kereta EV ni.